Sekarang ni misi aku nak cari RM150. Aku nak pergi pick up bag Grab. Kita dapat order Zeus Coffee lagi lah. Zeus Coffee Iko Majestic, hantar Jalan Iko Majestic kak. Tak jauh kot. Pergi pick up 4 minit, hantar 9 minit. Kita accept. Alamak, line tak ada. Delay 1 minit. So jom kita pergi pick up. Zeus Coffee ni memang kita wajib ambil. Macam belum siap je. Kita tunggu luar je lah. RM68. Macam banyak. Kita tengok. Alright. Okey, kita cekak. Banyak air dia beli. Hantar 6 minit. Sekarang ni misi aku nak cari RM150. Aku nak pergi pick up bag Grab. Bagusnya aku nak main open lah. Panda ni okey, cuma tu lah tak boleh nak open. Lepas tu nak kena book jadual, susah aku nak ingat main Grab. So bila aku ada masa je aku turn on. Ada masa je aku turn on. So yang ni aku nak cari modal dulu, RM150. Pergi dapat, aku terus pergi hawa ambil bag. Sebab hari ni aku dah lulus dah. Cuma tak berkesempatan lah. Tak berkesempatan lagi nak ambil sebab modal tak ada je. Nanti aku dapat modal aku pergi ambil bag. Jadi aku layan Grab lah kot. Sebab Grab boleh open kan. Tapi hari tu Grab cakap sampai 24 bulan kena pick up bag. Tak tahu lah sempat ke tidak aku kumpul duit. Kalau sempat kumpul okey lah. Boleh aku pergi ni ambil bag. Kalau tak sempat kena register baru balik lah kot. Lagi 2 minit. Hello. Terang pula lampu merah. Thank you. Sorry bang, salah simpang. Tengok map. Ke belakang kan? Ha? Yes, ya tu. Tengok dia pun tengok dia punya board tu. Okey bang. Okey, terima kasih bang. Sama. Okey, terima kasih.